Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibadah yang sedikit tetapi konsisten lebih dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Ramai di kalangan kita ni bersemangat di awal Ramadan, tetapi semakin hari semakin berkurang amalnya. Hakikatnya Islam tidak menuntut kita melakukan terlalu banyak ibadah sehingga kadang kita letih atau putus asa di tengah jalan. Sebaliknya, ia haruslah mendidik kita supaya lebih istiqamah walaupun sedikit. Dalam Ramadan, ibadah yang kecil tetapi berterusan sebenarnya lebih memberi kesan kepada jiwa kita. Membaca beberapa halaman Al-Quran setiap hari ataupun solat sunat dengan lebih khusyuk atau menjaga lidah dari menyakiti hati orang lain, semua ini adalah lebih realistik dan insya-Allah mampu dikekalkan walaupun di luar bulan Ramadan. Konsisten ini membentuk disiplin dan keikhlasan. Apabila amal dilakukan tanpa paksaan dan ianya berterusan, ia lebih dekat dengan tujuan tarbiyah Ramadan itu sendiri. Yang penting bukan kuantiti semata-mata, tapi kesungguhan dan kehadiran dalam hati itu dalam setiap ibadah. Jika kita keluar dari Ramadan ini dengan satu amalan kecil yang insya-Allah kekal sepanjang tahun, itu sebenarnya sudah menjadi satu kejayaan yang besar. Kerana Ramadan ini bukanlah untuk menunjukkan banyaknya amalan, tetapi ia untuk membina kebiasaan yang baik dan insya-Allah bertahan lama dalam hidup kita.